Layan je. Tak tahu. Dia punya ni. Tahu ikan apa. Assalamualaikum. Cari strap padu. Nampak tak? Matin. Ni. Wih, jelawat. Oh, jelawat kan? Patah rot. Buat ni atas. Timbang. Ni gambar tak? Patah ada ketiganya. Jadi sini. Kita timbang. Berapa kilo? Ori sungai tu. Jual mahal ni. Ni, api bentuk. Tak duit ya. Ori sungai ni. Budak. Nak pakai awak? Ada tu. Pakai awak. Mahal geng, gambar kabur sikit. Kosong Jelawat ori sungai. Patah juga yang dibuat ni. 1.5. Alhamdulillah. Rezeki. Tumpang gambar orang geng. Ikan orang. Nak bawa lepas ni. Nak bawa ni hidup. Hidup. Saya letak dalam. Ada. Umpan power geng, umpan power. Pagi-pagi. Kita datang pagi. Flavor biasa lah, pandan. Jelawat ori yo. Jelawat ori. Ori sungai jelawat. Kumpau lagi. Kumpau lagi. Kita bawa sampai. Tak lama pun sangat sini. Saya baling ke sana lah. Abang ni baling sini. Baling depan-depan ni. Saya baling sini. Bawah sana. Bawah banyak ikan. Geng. Member saya tu Hari tu. Dia ambil gambar ikan dia. Sifu Hari ya. Kami mencari strike padu di jeram. Okey bang, boleh bang. Tom. Rey, apa perasaan Rey? Gembira tak? Alhamdulillah. 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 Hari. Rezeki bagi. Kalau patah tak apalah.
Patah je orang ni geng. Mana ada ni. Oh. Kuat dia tarik geng. Tak ada nak rakam lah geng. Patah. Yalah. Rezeki. Ori jelawat ori sungai. Berapa kak geng? Sekilo? Saya suruh dia letak harga 180 ke. Komen nanti ya. Kita akan jual ke kedai ikan benta. Tempat sahabat Hairul Zamri hantar ikan kayangan. Memang nak dapat tapi dia makan terus. Tu dia kena banyak mata lah. Kalau mata kecil ni. Okey dah ikan. Okey lah. Okey Dia dah bangun. Tadi mamai ni. Dia pun terkejut. Saya lagi lah terkejut. Tiba-tiba terus sampai di je. Saya nak tukar makan ni. Tak jadi. Ini baru. Melengkung terus je. Kata ni tak ada banyak anak dia. Assalamualaikum. Kita boleh pasang kemah dia. Dia tak solid Tak solid. dalam dia hulu. Kosong. Tapi sedap kalau macam main jeram ke kan. Bawah tu mana orang mancing. Gaya member kawal. Ada bunyi. Besar sahabat. Tenggalan ori Sungai Lipis. Okey, dia boleh hidup. Member saya nak jual. Member komplot nak balik geng. Cantik badan. Lawat sungai. Nampak tu. Dia sikit. Masuk plastik lah. Sahabat saya nak balik dah. Itu pun keluar lagi. Hari tu 2,5 kg lah. Melempai lah. Yang tu muat ah. Masuk lapis dulu. Lapis lah tu. Lapis dah. Ha. Ya. Lapis dah ni. Cuba bawa ke sini juga. Ikat sekali je. Saya letak kat dalam tu. Ya. Bunyi beras. Oh, boleh berat. Tak bunyi beras. Tengok berapa harga dapat. Member dia kerja geng. Pam gas ada dalam motor. Dia lawat ori sungai ya. Nanti awak tu lah. Lalu lah berapa. Letak harga 8 lah.
Kalau buat kedai. Kalau bawa kedai. Kalau buat oksigen tu boleh tak? Tambah yang cantik tidak. Oh, ada lagi rupanya. Di depan kita komplot lagi lah. Boleh. Betul tak? Tak ada yang usul. Dia gini je kan? Nanti bubur pam tu tak dalam kereta motor. Ya. Boleh ada survive. Cuma kena cepat sikit lah. Buat plastik kecil je kan. 5 ekor kan. Oi, cantiknya. Tapi makan modal sikit. Makan modal. Habis kerja kan nyerut. Ujung kat kamera. Patah kan, makan modal. Oh, ada orang strike kan, pating. Strike pating. Oh. Naik pating kan. Sepasang suami isteri strike di hari Minggu.